Hai, Assalamualaikum. Airin Idral is back. So hari ni 1 hari bulan 2, dah masuk dah Februari korang. Hari ni kita orang nak pergi ke Open Day Putrajaya semata-mata untuk dapatkan markah PAJSK sekolah anak-anak. So aku tak nak lama-lama kat sini sebab aku memang malas nak layan keramaian buat masa ni. Tak sanggup. Ni sekarang ni tengah queue ni, nak parking pun susah. Bayangkan, padahal kita orang dah keluar pukul 9 pagi. So semata-mata untuk dapatkan markah PAJSK tu, aku akan terus pergi ke booth KPM, scan QR dan ambil gambar anak-anak. Dah, sudah, lepas tu balik. Kalau korang nak tahu, untuk dapatkan QR tu pun dia ada slot-slot dia tahu. Macam dia ada 3 slot saja, pukul 10 hingga 11 pagi, lepas tu pukul 12 hingga 1 tak silap, lepas tu petang 5 hingga 6. Aku tak ingat masa dia. So kita orang sekarang nak try untuk yang masa pagi sebab hari ni the last day Open Day Putrajaya. Pasal aku Open Day Putrajaya ni sempena ulang tahun Putrajaya yang ke-30 tahun. Sekejap je masa berlalu. Aku pun terkejut juga. Dah 30 tahun dah Putrajaya, rasa macam baru. Sebab aku pun staying dekat Putrajaya ni, aku rasa dah aku start dekat Putrajaya daripada 2011. So dah tahun yang ke-15 aku kat sini. Setengah daripada 30 tahun aku stay dekat Putrajaya. Tapi banyak lagi aku tak explore pasal Putrajaya. So ni anak aku yang sekarang dah tu, yang kalau mendengar. So kawan-kawan dia pun dah hantar sijil dan hantar gambar dekat cikgu-cikgu diorang. Jadi marilah kita berjuang untuk parking ya. Kita nak try parking dekat belakang mahkamah. Kita tengah queue nak beratur. Kalau ikutkan ada je lagi parking kosong. Tapi aku pun tak tahu apa yang lama sangat ni. Allah Akbar. Apa yang lama sangat ni? Gate tu tak terbuka ke apa? Kalau ikutkan aku punya plan, aku cakap dengan anak-anak, aku just nak drop dorang je. Boleh tak mami nak drop korang, and then korang sendiri pergi kat sana, ambil gambar and then scan QR. Sebab aku ada sekecil ni. Tengok, sekecil ni pun tidur lagi. Aku tak sanggup nak bawa dia. Aku tak sanggup nak dukung dia weh. Okay, aku terlupa nak cakap tadi. Kenapa aku tak sanggup? Sebabnya laki aku tak ada. Laki aku dah kerja. Biasanya kalau benda-benda macam ni, aku memang liat sikit nak pergi kalau laki aku tak ada. Kalau nak pergi kenduri pun, kalau suami aku tak ada, aku macam liat sikit. So pagi tadi aku try juga cakap dengan dia, what if dia hantar kita orang, dia drop. Sebab anak aku tak nak pula aku drop. Dia nak aku teman juga ke bus tu. So aku fikir aku macam nak dia dropkan kita orang. Lepas tu cepatlah sikit kan. Jadi aku tak payah nak sibuk-sibuk cari parking. Tapi dia pun ada kerja demi menafkahi anak dan isterinya. Jadi tak apalah. Kita dah menghampiri gate. Sekarang ni aku tak sure Tashengo aku ada duit ke tak. And then aku harap aku tampak kat situ ada Visa card lah, debit card kan. Aku harap boleh lah. Sebab aku tak sure aku punya Tashengo ni ada duit ke tak. Ada duit ke tak. Aduh hai. Macam ni lah kalau selalu mengharapkan suami Oh, now aku tahu kenapa stuck. Rupanya daripada arah sana pun ada kereta. Ya Allah, boleh tak buat one way je masuk sini? Tak silap aku one way je. Okay, rupanya daripada arah sana pun ada kereta masuk parking. Patutlah jam. Patutlah macam slow nak masuk. Sebab parking banyak lagi. So dia berebut lah, bergilir-gilir kan. Macam tu, bergilir dari sana masuk, dari sini masuk. Supposedly kena buat one way je. Tak silap aku. Jalan dari belakang mahkamah ni satu way je. Tak apalah. Jadi kita berebut ya. Korang, sesungguhnya aku sangat cuak sebab aku tak sure ni boleh pakai Tashengo ke, boleh debit card ke. Okay. Oh my god, macam dia tak terima debit card you all. Dia tak terima, orang depan tak terima debit card. So aku kena pakai Tashengo. Bank card offline. Bank card offline korang. So aku harap gate dah boleh buka. Aku guna Tashengo. Tapi aku harap Tashengo aku tu cukup lah untuk bayar parking hari ni. Aku tak tahulah hari ni dia kira public holiday ke macam mana kan. Maybe RM1 je. Kalau RM1 aku rasa lepas. So kita cari parking dulu. Perjuangan hari ni. Mahai matahari. Kita nak pergi belah sana. Belah mana? Belah sana.
Kita nak pergi belah sana. Parking belah sana dah penuh. Parking belah sana dah penuh. So kita orang dapat parking yang belah sini. Tengok anak aku. Anak aku dah buat perangai weh. Dia dah buat perangai. Acik. Acik, cantik. Jadi, jomlah kita mulakan perjuangan hari ni, adventure. Ustaz kementerian terlalu bijak. Tahu tak ada ramai orang akan beritahu. Atas kat sini. Lepas tu kita akan jalan tepi. Kat bus. Yelah, sampai bus sana tu. Amat, ni je. Ni kita melintas kat sini, lepas tu kita sampai bus sana. Tak. Oh, cepat. Allah Akbar. Ya. Okey? Oh, pandai. Tekan rambut dia. Ni penuh TV nanti tau. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Settle daftar. Kita sekarang misi untuk ambil gambar. Misi ambil gambar dekat mana? Kat mana nak kena ambil gambar? Dah. Sekarang kita kena ambil gambar kat mana? Depan tu kot. Depan tulisan hari terbuka tu. Kan? Okay. So korang, aku rasa macam biasa, walaupun niat kita cuma nak ambil gambar dan scan QR, itu biasanya hanyalah gembang ya. Selalunya bila dah sampai di tempat kejadian memang kita kena explore semua. Jadi anak-anak, jomlah kita jalan. Aku nak explore semua. Aku nak masuk dalam booth ni. Dah datang kan. So kita pun kena lah amanah. Kan kita nak bagi tahu kat cikgu yang kita datang, tapi takkanlah satu pun kita tak tengok. Jadi kita kena amanah. At least kita masuk booth yang kat sini. Telah pun tiba. Okay. Aku tak boleh nak ambil video sangat sebab aku takut sekecil ni hilang garang. Jadi aku kena fokus untuk pegang anak dan tengok anak aku. Dua pintu yang depan ni kita ada 3 tiang. Dekat tiang tu kita ada letakkan barcode. Barcode tu kau boleh scan lah untuk dapatkan sijil. Jadi sijil akan masuk on the spot. Sijil akan masuk 1-2 hari macam tu lah, ikut sistem. Jadi gambar yang perlu diambil di sini siapa lupa sebenarnya. Sebenarnya boleh ambil dekat mana-mana je. Dekat asalkan di dalam Putrajaya Open Day. Kita pun nak ambil gambar dengan gajah atau tak kisah. Apa-apa saja. Gambar itu hanya untuk diberi kepada guru sebagai tanda hadir. Nak apa? Acik nak apa? Nak tu? Dia nak belon. Okay, go. Okay, jom. So, kita orang dah keletihan. Sekarang ni kita nak cari makanan dulu sebelum kita orang balik. Banyak bus makanan juga. Wow, macam bazar Ramadan korang, macam bazar Ramadan. Makanan, itu bus makanan. Syurga makanan. Money that you know.
ないよこのスワッグ俺たちにしかないスワッグ肩の力抜いてラックラック遊び働いて曲が真似できないよこのスワッグ俺たちにしかないスワッグ肩の力抜いてラックラック遊び働いて曲がNak masuk, pegang tangan lah. Ya Allah, tangan nak masuk poket pula. Mami pegang tangan. Okay, mission kita orang dah selesai. Kita orang tak ada beli apa-apa pun kat sana. Banyak benda yang tak ready lagi. Kalau ada pun makanan-makanan yang heavy, orang dah beratur panjang gila. So tadi pun Along Cik dia monyok. Tadi Along dia nak beli apa tadi Long? Pavlova. Tapi tak dapat beli sebab apa? Sebab kena tengok 15 minit. So kita orang dah kepanasan sebab matahari dah mula naik. So kita orang decide untuk balik je. Anak aku ni pun nak air pun kita orang kata beli kat Petronas je sebab boost air yang ada kat situ lebih kepada kopi-kopi, lebih pada tea yang sesuai untuk orang besar lah, so tak sesuai untuk dia. So sebabkan dia tak dapat Pavlova, I have a surprise for you. Macaron. Okay tak? Macaron dengan Pavlova lebih kurang je bahan dia. Kebetulan ada macaron, mini macaron dekat Petronas. Kita beli lah. Leganya air ni. Mami nak air sikit. Nah, sedap. Penat padahal jalan sekejap je. Oh. Air apa ni? Yogurt. Sedap. Masam. Okey lah. So itu je aktiviti kita orang dekat Open Day Putrajaya. Kita bersambung lagi tengah hari ni untuk pergi kenduri. Tapi nasib baik. In 400 meters, merge onto Persian Sultan Salahuddin Abdulaziz Shah. So kita nak pergi kenduri, kahwin kat ex kawan office. Jawaban dari doa yang ku panjatkan dengan hadirmu di hidupku sudah merasa cinta. Belum. Hati ini tak menetapkan engkau sosok yang kan. Kita tengah queue untuk ambil gambar. Okay, kita queue dulu. Cool down. Aduh sakit. Kita ada NASA kat bawah nak ambil gambar. Selamat pengantin baru. Pengantin baru, Tahniah. Salam baby. Salam aunty tu, salam aunty. Jom. Acik sini. Mana ada. Acik sini nak apa? Boleh. Okey, udah selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke jannah. Semoga dianugerahkan anak yang soleh-solehah. Selamat pagi kami. Komen sikit apa perasaan dah masuk sekolah. Alhamdulillah, okey. Apa beza dari kerja office dengan masuk sekolah? Waktu kerja dengan cara kita meluangkan masa. Oh my god. Kau nampak tak nak berpisah weh? Oh no.
kita tak rasa baju. Mengapa kau begini? Oh my god. Siapa ni? Saya kakak. Kita bocor kau jangan dekat lagi dengan aku. Tak boleh dekat dah, nanti melekat lagi. Okey, dah rasa. Bye bye, Kak Irin. Take care. Bye. Jom, let's go, jom. Jom. Alung. Dah, jom. Hari ni saya presentation dan Aib. Dia macam ni, gambar tu akan cantik. Ha? Lupa Laila sekejap. Oh dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Okay, actually kita orang dah settle daripada kedua kahwin. Lepas tu kita orang nak pergi cari kasut sekolah sukan Along. Misi kalau cuti takkan kosongnya. Kalau dah keluar daripada pagi memang sampai malam bagi settle semua benda nak cari. Selesa tak? Oh. dia ambil yang ni pula tu. Mula seorang je nak beli kasut dah lah seorang lagi. Dah kenapa seorang lagi? Brand apa tu? Apa nama dia? Siapa tak boleh tak? Oh, irane idral teruslah bersinar dalam setiap langkahmu. Cahayamu selalu menyala, menuntun hati yang gelisah, memberi harapan yang tak sia.